Pergi timbul soalan, orang kafir dapat banyak, kita sikit. Termula je. Dia dapat orang kafir tak sama dengan dapat orang Islam. Orang Islam walaupun nampak sikit tapi ada kualiti. 100 biji buah kelapa dikupas, diperah, di mesin, maka keluar santan. Santan dengan ampas banyak-banyak. Santan dapat 3 mangkuk kan, hampas 3 goni kan. Nak 3 goni ke nak 3 mangkuk kan. Biar 3 mangkuk. Santan dia ada harga, makin dah mahal kan, macam boleh masak. Tapi kalau hampas tu apa, boleh makan itik ayam lah. Nak jadi itik dengan ayam ke, kita tanya dia. Kita nak benda yang menilai. Orang Islam dapat di segi kualiti, benda yang dapat tu benda bersih, walau sikit, halal, mutu dia tinggi, menyebabkan rohani dia cantik. Tapi kalau macam orang kafir tak kira halal haram, sebat yang haram, jadi menyebabkan rosak unsur rohani dia. Ya, dan janjian besar daripada salat berat, kullu lahmin nabata minas sukhti fannaru aula bih. Daging yang tumbuh rezeki yang haram, neraka terlebih utama untuk dia. Itu maknanya apa? Kualiti. Sebab tu orang beriman dapat sebentuk nikmat, orang kafir dapat bentuk istidrat. Sebab jangan kita apa? Rasa cemburu. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil. Jangan kamu terpengaruh dengan berpergi mari ni zaman Rasulullah SAW ayat ni turun. Ya orang kafir pergi mari buat harta dagangan banyak, semua mata'un qalil, benda yang sedikit, ya kan kata. Jadi kata orang kata dunia tu sikit, kita nampak hebat, mana kita sudah silap dari segi mengukur. Silap ukur habislah. Baju kalau silap ukur macam mana? Tak boleh pakai kan.